Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni sambil-sambil makan nasi, saya nak kongsi sikit lah info-info yang ada lah pasal pesakit buah pinggang lah. Okay, hari ni menu dia macam biasa, carrot rebus, lada sikit untuk selera, tambah selera. Ini yang penting. Setiap kali makan, orang sakit buah pinggang, tengoklah keadaan dia potasium, fosfat dia tinggi mana kan. Macam saya, 3 biji, 3 kali sehari. Setiap makan je kena masuk. Setiap makan je kena masuk. Kena kunyah. Tak boleh telan. Telan tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hari ni saya nak kongsikan satu berkaitan dialisis lah. Sebab ramai orang tanya saya, yang mana lebih baik cuci air CAPD ataupun dialisis darah, hemodialisis. Bagi saya lah, saya tak tahulah, lain orang lain pendapat dia. Bagi saya pilih cuci darah, yang pakai fistula ataupun AJC ke apa, tapi cuci darah lah. Sebabnya kalau macam saya ni, urat elok lah kan. Bila urat elok boleh buat fistula, alhamdulillah lah, syukurlah. Sebab apa? Sebab saya suka lasak. Suka pergi menyelam. Sebab tu saya pilih cuci darah. Kelebihan dia tu lah. Cuma kekurangan dia, kalau macam kita nak pergi jalan jauh, kita kena booking lah. Booking center. Tapi setakat ni saya tak pernah booking lagi lah. Tak pernah pergi jalan lama-lama. Jalan jauh ada. Tapi paling lama ni 4 hari. Kalau CAPD, dia pasang wire dalam perut kan. Bawah pusat tu, dia pasang situ untuk cuci air. Macam saya cuci darah ni 3 kali sehari. Kalau macam CAPD tu, dia perlu 4 kali. 4 kali sehari. Kelebihan dia satu je. Nak pergi mana-mana pun boleh. Tak kena booking center lah, sebab kita cuci sendiri kan. Cuci kat rumah. Maknanya kalau kita nak pergi mana-mana, kita bawa je air tu. Tapi itulah, sekali bawa memang penuh kereta lah. Setakat saya dapat info daripada kawan-kawan yang cuci air, dia cakap kalau cuci air memanglah boleh pergi jauh, boleh jalan lama, tapi penuh dengan air. Air yang kita nak masukkan dalam perut tu. Itulah kekurangan dia sikit. Okey, setakat ni info. Kalau ada apa-apa yang nak dikongsi, komen-komen lah kat bawah. Biar kita sama-sama dapat info. Apa yang saya dapat, saya kongsi. Apa tuan dapat, tuan komen. Nanti sekurang-kurangnya saya dapat info tentang kesihatan, macam mana, ubat ke apa ke. Beritahulah bawah tu cara-cara macam mana nak bagi boleh kurangkan dialisis. Kongsi lah kat komen. Okey, setakat ni dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.